alafi nawatin musabahu bihinna. Faqala ya binta Uyayya ma hadha? Qultu musabahu bihin. Qala qad sabbahtu mundu kuntu ala ra'siki aghshara min hadha futu allamni ya Rasulullah. Qala quli subhanallahi adada ma khalaqta min syai'. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah masuk ke bilik saya dan di hadapan saya terdapat 4,000 biji tamar yang saya gunakan untuk mengira tasbih saya. 4,000 biji. Baginda SAW bersabda, wahai putri Huwai, yakni Safiyah, apakah ini? Saya menjawab, biji tamar yang saya gunakan untuk bertasbih. Baginda SAW bersabda, sejak saya datang berdiri di samping kamu, saya telah bertasbih lebih banyak daripada itu. Saya pun berkata, ajarkanlah kepada saya. Wahai Rasulullah, baginda saya bersabda, kata-kata Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai', yang bermakna maha suci Allah sebanyak bilangan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Sayyidatina Safiyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah masuk ke bilik saya dan di hadapan saya terdapat 4,000 biji tamar yang saya gunakan untuk mengira tasbih saya. Baginda SAW bersabda, wahai putri Uyai, ini Safiyah, apakah ini? Saya pun menjawab, biji tamar yang saya gunakan untuk bertasbih. Baginda SAW bersabda, sejak saya datang berdiri di samping kamu, saya telah bertasbih lebih banyak daripada itu. Saya pun berkata, ajarkanlah kepada saya, wahai Rasulullah. Baginda SAW bersabda, katakanlah Subhanallahi adada ma khalaqa min syai', yang bermakna maha suci Allah sebanyak bilangan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Sayyidatina Juwariyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW telah beredar dari sisinya pada waktu solat subuh, sedangkan beliau berada di tempat solatnya sibuk berzikir. Baginda SAW pulang pada waktu duha, sedangkan beliau masih duduk di tempat solatnya. Baginda SAW tanya, kamu masih berada dalam keadaan saya tinggalkan? Dia menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, sebab berpisah daripada kamu, aku telah ucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Jika ditimbang kalimah-kalimah itu dengan segala apa yang telah kamu ucapkan sejak pagi, pasti kalimah-kalimah itu lebih berat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang bermaksud, maha suci Allah dan puji-pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya, seluas keredaannya, sebanyak timbangannya, arasinya, dan sebanyak dawat untuk tulis kalimah-kalimahnya. Sayyidatina Juwariyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi SAW telah beredar dari sisinya pada waktu solat subuh, sedangkan dia berada di tempat solatnya sibuk berzikir. Baginda SAW pulang pada waktu duha, sedangkan dia masih duduk di tempat solatnya. Baginda SAW bertanya, kamu masih berada dalam keadaan saya tinggalkan? Dia menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, selepas berpisah daripada kamu, aku telah ucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Jika ditimbang kalimah-kalimah itu dengan segala berat yang telah kamu ucapkan sejak pagi, pastilah kalimah-kalimah itu lebih berat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang bermaksud maha suci Allah dan puji-pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya, seluas keadaannya, sebanyak timbangannya, arasinya, dan sebanyak dawat untuk tuliskan kalimat-kalimatnya. Kita berdoa di sini Bismillah. Ya mungkin kita boleh amalkan. Semoga dengan ini kita masuk dalam kefahaman dan kita tak ada istiqamah untuk kita istiqamah amal dan sahabat. InsyaAllah.